صلوا على النور أحمد نور المنام. Ala kulli hal, itu adalah nama syurga yang paling tertinggi yang Allah ciptakan, yang Allah buatkan untuk orang beriman dan beramal soleh. Dan kita ikut kemampuan kita, ikut kelayakan kita, tak akan mampu kita ni untuk jadikan amalan kita sebagai sebab masuk syurga Firdaus. Tapi kita ada satu harapan, satu modal yang paling besar, iaitu kecintaan al-mahabbah. Seperti mana yang ada pada para sahabat. Kata para sahabat, kami tak banyak amalan, tapi kami berharap dengan kecintaan kami kepada Rasulullah, kami akan dihimpunkan dengan Rasulullah dalam syurga Firdaus. Jadi untuk dapat syurga Firdaus ni, modal paling penting ada apa dia? Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kamu akan dibangkitkan dalam syurga dengan orang yang kamu cinta. Bukan bergantung pada amalan semata-mata. Kita boleh dapat shortcut dengan apa? Dengan kecintaan. Tetapi kecintaan mestilah dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita amalan tak banyak, seperti mana kata seorang sahabat, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ada seorang lelaki ni, dia cinta pada kaum ini, tapi dia punya amalan tak macam kaum tersebut. Macam mana nak kumpul dengan mereka? Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan mereka, siapa yang mereka cinta. Anta ma'a man ahbabta. Nak dapat bersama dengan mereka, kalau kamu rasa kamu tak mampu beramal macam mereka, cintai mereka. Kasihkan kepada mereka. Sanjungkan mereka. Puji mereka. Sentiasa sebutkan tentang mereka. Itu tanda kecintaan tu. Man ahabba syai'an akthara min dhikrih. Siapa yang cinta kaum tersebut, dia akan banyak sebut tentang orang tu. Adanya majlis haul untuk kita cerita pasal mereka. Ada majlis maulid kita sebut pasal mereka. Itu tanda kamu cinta pada mereka. Dengan kecintaan itu, kemungkinan besar kamu akan dibangkitkan dengan mereka. Dan itu harapan kita kepada Allah SWT. Ketika Nabi SAW jawab pada orang Arab Badui itu, yang tanya, bila hari kiamat Rasulullah? Kata Nabi, mu sedia apa untuk hari kiamat? Kata Badui tadi, aku tak ada apa Rasulullah. Hanya cinta kepada Allah dan Rasul sahaja. Yang aku ada hanyalah cinta kamu dan kepada Allah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Tak perlu risau. Kamu akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cinta. Kata Sayyidina Anas bin Malik, inilah hadis yang paling kami gembira sekali. Yang paling kami happy dengan hadis ni. Sebab apa wahai Anas? Sebab aku cinta pada Rasulullah. Dan aku cinta pada Abu Bakar. Aku cinta pada Umar. Dan aku tak macam mereka dalam beramal. Tapi aku harapkan dengan cinta kepada mereka, aku dapat bersama dengan mereka. Jadi ada harapan dah. Kalau tak ada orang ni, tak ada harapan kita nak sama dengan Rasulullah, dengan sahabat. Tapi dengan kecintaan kepada mereka lah. Itu harapan terbesar kita. Dan kata Nabi SAW, fi kulli qarni min ummati as-sabiqun. Setiap kurun daripada kalangan umat aku ni, setiap kurun ni berapa tahun? 10 tahun kan? 1 tahun. Setiap 100 tahun itu ada orang yang dipilih oleh Allah, ada kita panggil kota. Ada kota untuk duduk dalam syurga Firdaus. Walaupun tak ramai, tapi akan ada. Setiap zaman, setiap tahun akan ada tiket yang Allah sediakan. Ini seat ni untuk orang zaman ni. Kita ni tahun 1448 ni ada tiket yang Allah tawarkan. Siapa nak duduk dalam syurga ni? Ada. Kata Nabi, fi kulli qarni min ummati as-sabiqun. Setiap zaman di kalangan umatku akan ada. Diberikan peluang mereka untuk dapat bersama dengan as-sabiqun al-awwalun, golongan terdahulu. Walaupun mereka duduk di akhir zaman. Nak katanya Allah tak tutupkan peluang tu untuk kita. Sentiasa ada. Kata Sayyid Habib Umar juga begitu. Di kalangan para muhibbin, para muhibbin kepada para ulama, kepada Rasulullah, ada mereka yang dapat tempat dengan para ulama. Bukan dengan ilmu mereka, bukan dengan amal mereka, tapi dengan kecintaan mereka. Sebabkan ada kecintaan itu, mereka masukkan sekali. Ditarik sekali, dapat juga duduk dalam seat syurga Firdaus. Macam kita lah. Kita pernah ada majlis, ada seat VIP. Kita beli seat biasa je. Tapi kita mari tu dengan orang hebat. Orang kita gini dia naik kereta tu, mungkin orang yang terkenal dan sebagainya. Dia pun tarik kita sekali. Macam Al-Fakir ketika mana pergi Indonesia, masa hadir majlis Habib Umar, kita ni siapa kenal kita. Tapi kita pergi tu dengan sahabat Al-Fakir. Dia tu ketua majlis Rasulullah di Cirebon. Habib Anas Salim Al-Jufri. Dengan sebab dia, kita boleh masuk ke mana-mana. Kita tak ada apa, tak bawa pas pun. Tapi orang tengok kita jalan dengan dia. Dia tarik kita sekali. Boleh jalan dengan VIP, kita pun masuk dengan VIP juga. Begitulah. Dengan siapa kita berdamping, dengan siapa kita cinta, kita akan bersama dengan mereka di hari. Mereka tak akan tinggalkan kita. Kata Imam Haddad dalam kata-kata dalam kitabnya mengatakan bahawasanya, kami tak akan tinggalkan orang yang kenal kepada kami. Bukan yang cinta.
Yang kenal pun kami tak akan tinggalkan. Kami tak akan persiakan orang yang kenal nama kami. Nahnu la nuqayyibuhum, kata Syekh Ahmad Haddad. Kami tak akan tinggalkan mereka yang kenal nama kami saja pun, kami tak akan tinggalkan mereka. Apatah lagi yang sebut nama aku seumpama, yang sebut tentang kitab aku seumpama, yang baca qasidah aku tiap hari, yang cinta kepada aku, pasti akan diselamatkan oleh mereka. Mereka para awliya illah tak akan tinggalkan orang yang mencintai mereka, sebab mereka orang yang sentiasa menunaikan janji. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam qasidahnya, nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adata wa muhibbuna, apa dalam kata, nahnul kiramu faman atana qasidan nala sa'adah. Kami ni adalah orang-orang yang pemurah. Mana-mana orang datang kepada kami, pasti akan dapat kebahagiaan. Siapa yang cinta kepada kami, pasti kami akan berikan kebaikan pada mereka. Kami tak akan sia-siakan mereka. Ini bukan atas dunia saja, bahkan di hari akhirat. Mereka ni orang-orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk pilih siapa yang boleh beri syafaat. Maka mereka akan pilih di kalangan hamba-hamba Allah, umat Nabi SAW yang pernah sebut tentang mereka, kita tentang mereka, buat majlis untuk mereka, ingat kepada mereka, mereka tak akan tinggalkan. Itulah tujuan kita hadir majlis hul. Supaya kita ni dikenali oleh sahibul hul. Walaupun kita jarak jauh dengan mereka tahun, masa dan sebagainya, tapi dengan mencintai mereka, walaupun tak pernah jumpa. Dan itulah iman yang ajaib, kata Nabi. Sungguh takjub, kata Nabi, iman orang yang cinta pada seseorang tanpa bertemu. Itu iman yang hebat. Kecintaan yang luar biasa. Kita nak sayang pada orang, mesti nak tengok dulu. Tak tengok lagi pun. Tengok kubur batu nisan je, tapi kita cinta pada dia. Itu hebat. Sebab kita percaya dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka, orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlunya kita jaga modal ni. Jaga kecintaan pada para salihin. Jaga cinta pada para awliya Allah. Jaga cinta pada Rasulullah SAW. Jangan kita campurkan dengan cinta-cinta yang lain. Keluarkan daripada hati kita ni cinta-cinta yang tak ada manfaat. Cinta kepada pemain bola, cinta kepada pelakon, tak ada manfaat tu. Sebab nanti kita akan dibagikan dengan mereka. Jangan sampai kecintaan kita kepada orang lain ni lebih daripada cinta pada para salihin. Minat tak apa minat, jangan sampai cinta. Apa beza cinta dengan minat ni? Bila berhadapan dengan dua benda ni. Waktu tu ada dua majlis. Nak ada yang ni ke nak ada yang itu tanda cinta. Ketika mana kita diberi dua pilihan, nak pilih yang A ke nak pilih yang B? Utamakan mana? Tu tanda cinta. Kalau kamu cinta kepada orang tak baik, kamu akan utamakan dia. Tinggalkan hak ni. Minat tak ada masalah minat. Nak minat apa pun. Jangan sampai masuk dalam hati kita. Jangan sampai kita mengagungkan. Jangan sampai kita melepaskan kecintaan yang mulia ni. Kecintaan kepada ahlillah subhanahu wa ta'ala.